Detik cemas tercetus di kampung Giai Perlis apabila seorang warga emas terjatuh ke dalam parit selepas motosikal yang ditungganginya tergelincir dan hilang kawalan ketika meredah arus deras banjir. Menerusi rakaman video yang tular, kelihatan mangsa cuba melintas kawasan banjir sebelum motosikalnya tersasar akibat tekanan arus yang kuat. Insiden mengejutkan itu disedari seorang wanita yang sedang membuat siaran langsung dan kedengaran jeritan paniknya meminta pertolongan. Jeritan tersebut segera menarik perhatian dua individu berhampiran yang tanpa berlengah meredah air banjir untuk menyelamatkan mangsa. Dalam keadaan paras air yang tinggi dan arus yang kuat, kedua-dua penyelamat itu berjaya menarik mangsa ke kawasan yang lebih selamat. Rakaman tersebut mengundang pelbagai reaksi warga maya yang memuji kecekapan penyelamat serta keprihatinan wanita yang merakam kejadian. Orang ramai turut mengingatkan bahawa arus banjir meskipun kelihatan tenang mampu menyebabkan kenderaan ringan hilang kawalan dalam sekelip mata. Pihak berkuasa menasihatkan orang awam supaya tidak meredah banjir, terutama yang berarus deras bagi mengelak kejadian tidak diingini. Jatuh dengan motor. Tolonglah pakcik tu. Pakcik, tolong adik, tolong. Ya Allah, kesiannya. Mai dah tidak ni no. Depam ke rela ke tunggu siap dalam jalan ni. Depa mai tunggulah depan jalan ni. Ni ubah ni. Makcik perempuan nak pergi tolong Jeno. Umur pun 50 lebih dah. Kalau makcik pergi dengan makcik terbalik dalam ayak tu. Kederak makcik bukan sama macam kederak orang lelaki-lelaki nah. Makcik tolong panggil orang minta tolong pun alhamdulillah lah. Itulah tak ada orang jaga. Patutnya kena ada lah jepam ke rela ke dia jaga jalan di hujung jalan dengan hujung jalan tempat tu. Oh, kesian pakcik motor dia tak tahu lepas mana biar pergi kat dia tu. Yang penting pakcik selamat. Allah. Kita tolong takat tolong menjerit minta tolong je. Bukan kata kita tak boleh tolong dia. Kena fahamlah seorang-seorang ni. Makcik pun kederak tak kuat adik oi. Bawa mai sini dulu tak game kau kuat ada depa lalu bagi bantuan. Kamaroha depa tak
tu depa dah laluan, depa rumah depa dekat kot ni, depa nak balik jugalah. Kita doa yang baik-baik dah lah. Ya. Tak. Kak rumah ayat masuk. Tak boleh pergi.